ada apa-apa nak ulas lah. Cuma apa yang berlaku tu kisah abang adik lah. Dan apa-apa pun semuanya dah dapat diselesaikan dengan baik, dalam keadaan yang sangat tenang juga sebenarnya. Kita dalam hidup ni bukan manusia lah kalau kita ni sempurna kan. Jadi begitulah. Jadi bila dah aku bincang, dah bercakap dengan abang dan juga kakak, dah selesai dah. Syukur. Saya memilih untuk senyap dan minta pemahaman daripada semua orang juga. Tidak saya tak bagi komen pasal saya sendiri perlu bertenang pasal kalau kita bercakap dalam keadaan kita tak berfikir dengan jelas, macam-macam boleh jadi. Jadi kali itu saya bertenang, saya berfikir dan kata okeylah, ya, betul kalau kita dah selesai, kita kena mohon maaf. Dan ini saya bukan satu masalah lah kalau kita nak mohon maaf kalau kita dapat silap. Dan apa pun saya tak berpuas hati juga. Dan 8 hari lagi bersama-sama. Syukur Alhamdulillah. Mesti akan jumpa dia. Lagi pula sekarang ni tengah musim competition kan. Dia macam mana akan jumpa juga. Jadi memang kalau boleh sebenarnya saya lagi suka kalau dapat jumpa ke depan. Tapi mungkin pasal masing-masing pun ada kekangan. Jadi tapi syukur Alhamdulillah. Terima kasih banyak pada semua juga yang mendoakan kami. Jadi komen saya rasa sangat-sangat disayangi juga sebenarnya. Bukan sahaja semua tapi juga rakan-rakan artis kerana ialah kita semua dalam industri kecil je kan. Jadi terima kasih pada semua kerana mendoakan. Semoga kita sama-sama jagalah keharmonian kita di dalam industri juga, insyaAllah.